Al-Quran versi digital yang mana nak improve dia punya bacaan Al-Quran ataupun nak check bacaan dia betul ke salah. Yang penting sekali ni, approved by KDN. So ini dia, Al-Quran digital. Dia siap ada bag tau, berzip kat sini. Bila tak nak pakai kita boleh tutup kan. Dekat sini dia punya speaker guys. Bila korang letak je dekat bacaan tu, alat ni akan mengeluarkan bunyi lah. Sekiranya kalau tak nak dengar menggunakan dia punya speaker, dia ada bagi dia punya earphone ni. Just cocokkan je dekat lubang audio jack ni. Sebelah depan dia, bila bateri dia habis, korang boleh charge mula menggunakan kabel USB dia. Dapat sekali dengan panduan sembahyang, pilih doa-doa pilihan, Iqra' dan dia punya instruction manual ni. Dekat sebelah atas ni ada button on, so kita on kan guys. Okay, muka pertama dia ada Asma'ul Husna. Kita akan cuba Okay, yang tadi Asma'ul Husna. Okay, dekat sini kan, Zalikal Kitab. إليك وما أنزل من قبلك الله لا يحب وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. So dia punya alat ni memang tepat guys. Bila korang dah baca kan, confuse lah bacaan kita betul ke tak. Bila kita touch, dia akan mengeluarkan dia punya bacaan lah. So kita boleh dengar balik. Untuk sebelah bawah ni ada petunjuk dia, warna hitam 2 harkat, warna coklat 6 harkat. Ada dengung dia, qalqalah dia, kita just follow dia. Ini ada color-color dia kan. Kena ada dengung kat sini warna hijau. Untuk kita improve kita punya bacaan, nak wakafkan boleh, bagi hadiah kat orang pun boleh. Selagi kita baca, selagi tu kita dapat pahala guys. So kalau korang minat dengan Al-Quran digital ni, daripada My Kalam ni, aku sediakan link kat bawah.